Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Abid. Dari mana? Daripada kedai. Padat kan Ustaz? Uish, tengok Oi, apa belum. Ustaz, Ya. saya nak tanya ni. Kita ada 2-3 hari puasa ni. Masjid semua penuh. Bila malam? Nak tanya pasal tarawih. Uish, boleh. Kalau kita penat puasa, penat kerja, tak tarawih, macam mana hukum dia? Soalan lagi. Tiap-tiap hari ada soalan. Mesti baca soalan dah. Itulah. Tapi ni pun dah petang dah ni. Tengok Ustaz. Jom kita pergi dapat tazkirah Ramadan dulu. Kita masak menu lain pula. Masak apa hari ni Ustaz? Special. Jom kita tengok lah. Alhamdulillah. Kita Makan sembang lagi. Sambil masak tu, kita sembang pasal tarawih. Boleh Ustaz? Jom. Jom Ustaz, jom. Ui Ustaz. Macam tahu je Ustaz nak masak apa ni. Agak-agak nak masak apa kalau tengok. Ni. Bahan-bahan ni. Macam cucuk udang Mestilah. Sedap ni. Ni kalau bulan Ramadan tak ada cucuk udang, saya rasa betul tak sah Ramadan. Nampak tu. Cucuk udang mesti jadi hidangan wajib kali Ramadan lah. Menu wajib Ustaz lah. Saya punya favourite ni. Dan hari ni kita kat mana Ustaz? Hari ni macam biasa kita di House of Kambing Serdang. Ya. Jadi terima kasih House of Kambing kerana membenarkan kami buat penggambaran Seri Tazkirah Ramadan. Ya. Okey. Ustaz. Sebelum kita sembang pasal tarawih tadi. Okey. Nak ceritalah. Apa bahan-bahan dia? Ada tepung. Ini daun apa Ustaz? Ni daun bawang. Jangan keliru dengan kucai. Ni daun bawang. Ni mestilah kena ada bawang. Udang, garam dan satu. Ni rahsia ni. Bahan Ni rahsia. rahsia. Ayam udang. Kulit udang, kepala udang semua tu kita rebus. Lepas tu sebaiknya tersimpan bagi sejuk dalam peti air sebab nak dapat cucuk udang yang ranguh ni dia memang kena pakai air sejuk. Ustaz saya dengar ni. Okey Ustaz. Kita kan dah beberapa hari puasa ni. Masjid semua penuh. Ya. Kalau kita puasa, kita tak tarawih. Sah tak puasa tu Ustaz? Menarik soalan ni. Sebenarnya kan, kalau Ramadan ni, dia sangat sinonim dengan tarawih. Betul. Tapi mungkin ada orang akan salah sangka juga macam solat tarawih ni wajib. Tapi sebenarnya solat tarawih ni adalah solat yang sangat-sangat dituntut. Dia taklah wajib, tapi dia sangat dituntut. Tak wajib. Saya nak bagi nasihat lah. Kita bila beribadat ni, masing-masing ikut kapasiti diri masing-masing. Ni maksudnya ibadat sunat lah kan. Kalau yang wajib, macam mana pun, siapa pun, keadaan macam mana pun, kena buat. Kalau sunat, ikut kapasiti masing-masing. Kalau lah macam solat tarawih ni. Solat tarawih ni, dia termasuk dalam solat malam. Yang Nabi kata solat malam ni 2 rakaat. Jadi, kalau lah kata dia larat 2 rakaat, dia buatlah 2 rakaat. Kalau dia larat 4, dia buatlah 4. Kalau dia larat banyak mana pun dia buatlah. Kan? Yang penting 2 rakaat, tapi 2 rakaat yang sempurna, yang tertib, yang ada tomak nina kan. Bukanlah 2 rakaat yang speed punya tu kan. Laju. Gear 6. Gear 6 kan. Macam itulah. Maksudnya sah lah puasa tu. Sah puasa. Cuma bulan puasa ni adalah bulan untuk kita dapat keampunan. Ya. Yang Nabi kata siangnya puasa, malamnya mendirikan man qama, yang siapa yang mendirikan, maksudnya mengisi malam tu dengan ibadat-ibadat lain lah. Solat, baca Quran dan lain-lain. Macam kita ni kan baru dalam minggu pertama ni lah kan, puasa. Macam Habib kata lah, minggu pertama ni orang penuh dalam masjid. Ya, kalau kita ni memang orang yang memang rajin mayang, rajin buat ibadat ni, tak apalah kita pederas. Orang Tara kata pederas. Kita pulun daripada awal-awal Ramadan ni sampai habis Ramadan. Boleh. Tapi ramai orang lepas minggu pertama dia pancit.
Dia bengong kan. Sebabnya bukan bulan Ramadan, tak pernah-pernahnya duk pergi solat malam. Tak pernah-pernahnya solat sunat. Yang tu pun dia tak buat. Tiba-tiba dia nak pergi pulun buat tarawih sampai 20 orang kata kan. Yo, terus kira 6 Ustaz. Turun gear 6. Kalau macam tu keadaan ya, bagi saya lah, dia kena mula pelan-pelan. Mula pelan-pelan. Bagusnya ulama duk ajak ni, kita mula sebelum puasa tu kita start mula dah. Kan? Masa bulan Rejab, bulan Syaban tu. Tapi kalau mungkin dia tak ada mood lagi lah, kalau bulan Rejab, bulan Syaban tu dia rasa tak ada mood lagi nak ibadat, dia mula awal Ramadan tu lah. Tapi dia masuk 10 terakhir Ramadan tu, dia baru masuk gear. Baru dia good. Sebab apa? 10 akhir Ramadan tu lebih lagi dia punya ganjaran pahala. Tapi masalahnya kita ni main semangat ya. Awal Ramadan penuh, biasalah tiap-tiap tahun duk ulang hak tu lah kan. Mai hujung Ramadan yang paling banyak pahala tu. Dah sibuk dah. Ingat itu Imam dengan tu Bilal. Okey. Okey Ustaz, kalau ada kan bila masjid penuh ni, sebab kita penat, kita sembahyang kat rumah, tarawih tu boleh ke? Yang tu pun sama bagus. Baguslah ambilnya soalan ni. Sebenarnya solat sunat ni memang bagusnya di rumah. Cuma Nabi masa bulan Ramadan dulu dia mula solat di masjid. Mula-mula. Lepas tu sahabat ikut. Dia tengok Nabi solat, dia pun ikut lah. Mai esok malam lagi ramai. Mai malam lepas tu lagi ramai. Tapi mai lah lepas dah 3 malam dah, tapi dah tak keluar dah. Lepas tu esoknya sahabat-sahabat tanya, Rasulullah, kenapa tak mai dah? Tak mai dah. Dia kata, aku bimbang kamu sangka ianya wajib. Nampak tak? Kebimbangan Nabi dah jadi tak? Jadi juga lah kadang-kadang takut. Ada orang yang rasa berat dan rasa tak mampu. Jadi maknanya orang rasa wajib kena semayang tu. Kedua, mungkin orang akan rasa wajib kena semayang tu kat masjid. Dua benda boleh jadi wajib kat situ. Kita janganlah sempitkan ruang untuk orang nak beramal ibadat. Mesti di masjid. Nak kena ibadat, kena banyak ni je. Lepas tu kena tak cukup banyak ni, tak jadi. Mesti kena kat masjid je. Jadi seolah-olah jadi eksklusif pula kan. Sedangkan ibadat ni adalah ibadat sunat yang dituntut, yang siapa-siapa pun boleh buat. Kalau kata tak boleh solat kat rumah, masa orang kata apa, kalau macam tu susah lah yang ada anak-anak kecil. Betul kan. Lagi dia bawa anak kecil, dia riuh rendah pula masjid pun payah tak? Betul Ustaz. Apa lagi pasal tarawih ni kalau ambil rasa nak dapatkan penjelasan? Bila sebut tarawih, lepas tu orang buat witir. Jadi saya nak tanya pasal witir Ustaz. Kalau saya tarawih tapi tak witir, boleh tak? Ni satu lagi yang kita semua kena faham. Solat witir ni adalah solat yang sangat-sangat dituntut. Solat sunat ataupun kita guna istilah sunat muakkad. Jadi kalau saya lah solat malam kan, kalau dah habis tak larat lah kan tadi kan. Ni tip lagi. Habis. Kalau tak larat tu macam mana? Bukanlah kita nak kata buat hak ni je, ada orang salah faham pula. Kita nak kata bagusnya buat hak yang sempurna lah. Tapi bagi orang yang kan semua orang bukan sama kan. Kalau habis tak larat pun, dia boleh buat 2 rakaat. Ni kira paling ringkas ni. Dan 1 rakaat witir. 2 tadi apa? Tarawih? 2 rakaat tu kira tarawih lah, solat malam lah. Solat malam. Solat malam tu. Sebab tarawih ni dikira solat malam. 1 rakaat solat witir. Sebenarnya dia ada perbahasan lah. Bagi Imam Abu Hanifah, solat ni paling kurang 2 rakaat. Tak ada solat 1 rakaat. Sebab tu kita tengok yang bermazhab Hanafi, solat witir dia 3 rakaat. 1 salam. Sebab bukan 2-1. Sebab tak ada solat yang 1 rakaat. Tak ada.
Sebab tu dia sambung 3 tanpa ada tahiyat awal. Jadi bagi kita dalam mazhab Syafi'i, sebab dia ada hadis pun Nabi kata solat malam itu 2 rakaat. Ya. Apabila kamu rasa dah nak masuk subuh, buatlah 1 rakaat. Berdasarkan hadis tu, maka kita katakan solat witir ni boleh ditutup dengan 1 rakaat lah. Jadi 2 rakaat solat malam, 1 rakaat. 1 rakaat penutup. Okay, Ustaz. Tu dah berasal, Ustaz. Tu dah minjak dah berasal dah. Jom. Takutlah kita nanti Sembang punya jawab soalan. Minyak nak panas. Okey, Habib. Ui. Habib suka dah ni, cuk udang. Ui. Saya pun favourite, Ustaz. Favourite. Kena pula kalau ada kuah kacang. Itu. Saya suka pakai ni. Pakai ni. Penyepit. Okey, Ustaz. Ya, Nanti dia nak masak tu. Kadang-kadang saya tengok kan video-video kat YouTube tu, imam tu dia pegang. Ada pegang Quran. Ada pegang telefon. Sah lah. Kita semayang macam tu. Mana atas lagi tu macam keluar WhatsApp pula macam tu. Dia keluar WhatsApp dia buka WhatsApp dulu. Tu lah. Lagi kalau macam tu macam dah. Dia nak buat macam tu. Tuk dulu internet. Wi-Fi tu. Okay. Itu soal WhatsApp. Hak soal pegang ni. Pegang Quran ke, pegang handphone ke, ataupun solat sambil melihat kepada mushaf. Macam dia tak depan imam tu. Boleh tak? Boleh. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Sebab solat malam ni kan, dia sangat dituntut apabila dia bacaan dia tu panjang. Kalau orang yang tak hafal banyak surah, apa dia hafal qul huwallah, inna a'taina. 3 hak belakang tu. Pendek je lah. Ya. Kan? Jadi untuk dia baca lagi panjang, dia boleh tengok kepada. Sebab bulan Ramadan kan kita dituntut baca Quran, buat banyak baca Quran. Lebih-lebih lagi lah baca Quran tu dalam solat, dalam beribadah lagi. Dalam beribadah. Macam tu lah tip dia. Pahala dia banyak. Pahala baca Quran. Pahala baca Quran duduk sambil duduk pun dapat pahala banyak dah. Okay, Habib, nampak tu dah kuning dah. Kita dah boleh angkat dah. Nampak dah garing tu boleh no? Sedar ni tak? Dah siap dah, Ustaz. Ni silat-silat lagi sebelum azan dah. Ngap dah. Ustaz kena tahan saya. Ya, jom. Memang menu kita hari ni? Cucuk udang. Okey, Ustaz. Kita dah saya memang kau ni. Dah, jom bawa lari. Jom. Okey, Ustaz. Kita pergi sekarang. Alhamdulillah, Ustaz. Hari ni buka puasa cucuk udang. Ni yang saya kata ni. Hidangan wajib setiap kali Ramadan. Kalau boleh setiap minggu. Kalau boleh setiap hari. Setiap hari. Dahsyat. Itulah, Ustaz. Tadi saya dah tanya pasal solat tarawihnya, witirnya. Jadi mungkin pesanan Ustaz pada saya dan kawan-kawan. Okay, Amit. Saya nak kata macam ni tau. Ramadan ni memang satu bulan yang penuh barakah. Sebab tu lah orang pun biasa je kalau dia ada iman, dia akan rasa terpanggil nak lebih meningkatkan amal ibadat dia dalam bulan Ramadan. Maknanya kalau ada orang tu Ramadan ke tak Ramadan ke sama kan, maknanya iman dia tu kurang lah. Apa? Macam tu lah. Walaupun kita katakan kita rasa nak menambahkan, nak meningkatkan amal kita, kena dengan ilmu lah juga. Jadi kalau saya bagi orang yang bukanlah orang kata apa, orang masjid, bukanlah orang kaki ibadat, dia pelan-pelan. Dia jangan speed laju macam orang maraton ni. Awal-awal dia dah speed dah, tak ada nafas, pancit lah, tak ada separuh. Dia biar boleh sampai hujung, dia mula agak slow. Kalau kata nak pecut di hujung, sebab itu lebih banyak ganjaran pahala. Dan mudah-mudahan kita beroleh Lailatul Qadar tu. Itulah. Baik, Ustaz. InsyaAllah sama-sama kita kejar 10 malam terakhir. Baik, Ustaz. Dah nak buka puasa?
Silakan Ustaz. Okey, saya semua ni. Buka kurma. Oi, bismillah. 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 Okey, bismillah. Dah ada tempat berbuka ke belum? Kalau belum, pastikan datang ke House of Kambing. Macam-macam ada. Kambing ada, ayam ada, gorengnya, bakarnya. Jadi pastikan tempah meja anda sekarang.